Assalamualaikum. Nak jumpa Akmah? Akmah? Ha. Sini. Ya. Oh, sini. Yang kenapa? Main sini. Kenapa? Cek laki orang. Keluar dengan laki orang. Kenapa? Oh, Allah. Sini keluar. Kerja. Tak ada kerja. Oh, kalau keluar dengan laki orang. Lekas keluar. Bila masa? Aku ada bukti cek nak jumpa laki aku 9.30 ya. Amah keluar. Daripada dulu ni. Daripada saya ngandung anak saya nombor 2. Berkawan dengan laki saya. Oh, ya. Daripada mak dia hidup, dulu mak dia janji. Selagi makcik hidup, anak makcik takkan kawan dengan laki kamu. Maknya mati buat perangai balik. Ni berjanji nak keluar dengan laki saya ni. Oh, ya ke? Mana dia? Lekas. Aku nak settlekan. Nak sangat laki aku bagi. Lekas, ambil. Ambil laki aku bawa balik rumah kamu. Asyik nak jumpa je kan. Pergi makan steamboat. Pergi makan ayam gepuk. Oh, sedap. Bebi sayang. Yang aku tak kau tadi, kau panggil laki aku ayah. Ni anak dia. Kau mana anak dia? Ni dalam perut anak dia. Mana ada? Mana ada? Assalamualaikum ayah. Assalamualaikum lakiku. Mana ada aku buat macam tu? Nak aku tunjuk putih kat kawan-kawan kamu. Tak ada. Aku boleh. Aku ada bukti. Tak ada sini. Mana ada? Aku ada bukti le weh. Sumpah lillah tak ada. Ada. Sumpah lillah. Lillah. Tak ada panggil laki aku lah. Ayah. Tak ada. Itu perempuan mana panggil? Manalah aku tahu. Mana aku tahu. Hantar rambut. Tak pakai tudung. Free hair. Apa lagi kau pernah hantar? Ya Allah. Sini. Tunggu. Tak nak keluar jantan ni. Takut. Sini. Dia kata dia tak ada cek panggil kamu ayah. Buka handset kamu sekarang. Buka. Jom. Aku ada bukti saksi. Buka. Udahlah, jom. Buka. Apa dia? Alah, nak buat ni ya. Aku suruh ceraikan. Aku ambil dia. Udah. Tidak. Udah. Kamu nak dengan dia kan? Nak? Diam. Udahlah. Kamu nak? Sini. Anak. Nampak ni? Dia tergila-gilakan aku. Mencari-cari aku. Tapi kamu, lepas. Aku cakap. Aku suruh selesaikan. Ya, aku selesaikan.